nasi. Ini bukan lauk tadi. Lauk tadi yang kita masak ni dia. Namanya kalau orang Kuala cakap ini dah namanya pai ikan patin. Ni berasak. Masuk ni. Ambil dia punya kuah. Tak menteh kamu banyak. Ambil ketul tu. Kita ambil ni. Ambil serai. Daun kunyit tak ada ya. Daun kunyit sedap. Ni daun kunyit dah. Okey. Kita akan cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Cium bau pun sedap. Panas. Panas. Dia bau apa? Bau kunyit. Bau daun kunyit tu. Bau apa? Daun kasum. Bau burung kantan dikawinkan dengan tempoyak ni. Tak boleh nak kata sedap kerana tak percaya kamu buat. Dia masuk dalam mulut tu, dia punya rasa tempoyak ada, rasa daun kunyit ada, rasa bunga tantan ada, semua ada rasa dia. Kalau buat beli kedai, atuk ni jual dia mah. Daun kunyit ni. Daun kunyit ni jangan dibuang.